tin nampaknya menjadi. So ada 1, 2, 3, 4, 5. So sebelah sini 7, 6. Sebelah sini ada 6 biji semua ya. Dan sebelah sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 butir. So saya akan sampul dia supaya tidak dimakan binatang. So kita akan guna ni. Kita akan guna ni dan kita akan stapler kan, supaya dia duduk dalam sampul kertas. Itu dia guys. Itu dia guys. Okey, kita dah sampul 1, 2, 3, 4. 4 biji kita sampul daripada 10 biji yang nampak berbuah. Kita sampulkan dia. Okey, itu dia guys. Ada squirrel tu. Tu nampak celah. Tu dia squirrel. Ini yang makan jambu saya. Dia ada 2 ekor dalam pokok.